Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita mula tadabbur surah Al-Kahfi. Pertama, kelebihan surah Al-Kahfi sebagaimana yang disebut oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima min ad-dajjal. Rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafiza, siapa yang menghafal 10 ayat, 10 ayat min awali suratil kahfi, daripada awal surah Al-Kahfi, mana ayat pertama sampai ayat yang ke-10, usima minad dajjal, maka dipelihara daripada Dajjal, diselamatkan daripada Dajjal. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjalu lam yaturruh. Sahahu Albani. Maksudnya, siapa yang membaca surah Kahfi kama unzilat, sebagaimana ia diturunkan. Bila sebut surah ni makna semua sekalilah daripada awal sehingga akhir ayat. Maka kelebihannya adalah baginya nur, cahaya pada hari kiamat. Kita tahu kan di pada mahsyar nanti ada orang yang dapat cahaya, ada orang yang dalam kegelapan, bahkan ada orang yang bukan setakat dalam kegelapan tapi dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tuhan kata, kami himpunkan orang-orang yang tak beriman dalam keadaan buta. Ada yang dalam kegelapan tapi tak buta, dan yang lebih dahsyat dalam kegelapan dan buta. Jadi macam mana nak dapat cahaya pada hari kiamat daripada mahsyar? Salah satunya ialah bacalah surah Al-Kahfi. Dan dalam hadis ni Nabi tak sebut baca bila. Nabi tak sebut hari. Maka kita baca hari Ahad pun boleh, Isnin pun boleh, Selasa pun boleh.
Hadis sahih. Dan dalam sambungan hadis ni juga Nabi kata, "Wa man qara 10 ayatin min akhiriha." Siapa pula yang membaca 10 akhir surah Al-Kahfi, yang tadi 10 awal. Summa kharaja ad-dajjal, kemudian Dajjal keluar kebetulan di waktunya, maka lam yadurruh, Dajjal itu tidak akan memudaratkannya. Yang tadi man hafiza, siapa yang menghafal 10 ayat yang awal surah Kahfi selamat daripada Dajjal. Hadis yang kedua, siapa yang membaca 10 ayat yang akhir daripada surah Al-Kahfi juga selamat daripada Dajjal. Cuma kita kena faham sama ada sebut hafal ke, baca ke, maka tak boleh lari daripada memahami maksud ayat. Sebab tak masuk akal semata-mata menghafal, Dajjal takut, kan? Syaitan lari, tak. Yang betul-betul syaitan takut ialah siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia faham dan dia beramal. Bagaimana Nabi kata, siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan akan lari. Maksudnya baca dan faham dan hayati. Kalau setakat baca je tanpa difahami, syaitan tak akan lari. Okey. Jadi supaya kita dapat kedua-dua kelebihan, 10 ayat awal pun kita dapat kelebihan, 10 ayat akhir pun kita dapat kelebihan, dan kelebihan ketiga dapat cahaya, maka bacalah satu surah. Bila ni? Bila-bila masa. Ini hadis sahih. Orang kita tak ramai baca surah Al-Kahfi. Yang ramai baca surah Yasin. Saya pun tak tahu apa sebab. Kalau nak kata hadis sahih, tak ada. Semua ulama-ulama hadis mengatakan tidak ada satu pun hadis sahih yang sabit daripada Rasulullah SAW yang mengatakan kelebihan surah Yasin. Tidak ada satu pun. Semuanya sama ada dhaif ataupun palsu. Tapi orang kita rajin pula baca setiap minggu. Kalau tak faham, baca setiap minggu pula. Yang sahihnya apa dia? Surah Baqarah. Dijamin, kata Rasulullah, selamat daripada syaitan. Bahkan syaitan akan lari daripada rumahnya. Dia tak baca pula. Boleh. Dan juga yang sahihnya apa dia? Surah Al-Kahfi. Jarang pula orang baca. Pasal apa? Jadi saya pun tak faham apa orang Melayu nak sebenar. Apa yang Melayu mahu lagi? Dia nak apa? Nak Rasulullah, cinta Rasulullah, buatlah yang sahih. Ataupun nak apa? Nak orang ramai, nak redha orang ramai, sila teruskan. Nak yang pendek, Baqarah panjang ustaz, Kahfi panjang lagi pada Yasin. Kalau macam tu baca Qul Huwallah je lah. Kalau betul nak yang pendek, kenapa pilih Yasin? Ada lagi tak yang banyak yang lebih pendek pada Yasin? Ada kan? Ada. Kenapa baca Yasin? Baca 3 kali Qul Huwallah dapat apa? Pahala khatam satu Al-Quran. Itu hadis sahih. Tapi ramai yang tak baca Qul Huwallah 3 kali. Dia baca sekali je. Kan? Makna apa tu? Ramai orang kita buat berdasarkan adat. Berdasarkan apa yang orang ramai buat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalna qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tuhan kata apabila dikata pada manusia, ikutlah ma anzalna, apa yang kami turun, apa yang Al-Quran cakap, apa yang sunnah Rasulullah SAW, maka mereka akan menjawab. Jawapannya sama, standard je, dulu, kini dan selama-lamanya. Apa dia? Bal nattabi'u, bahkan kami ikut ma wajadna alaihi aba'ana. Kami ikut apa yang nenek moyang kami dah buat. Kenapa nak susah-susah tukar yang
nenek moyang kami dah buat 7 keturunan. Teruskanlah. Jadi Allah dah rakam perangai manusia. Perangai manusia cinta pada mak nenek moyang dia. Cinta pada mak bapak dia. Bila bertemu dengan cinta Allah dan Rasul, dia dahulukan mak bapak dia. Kan? Sama ada mak bapak dia beriman ataupun mak bapak dia tak beriman. Sebagaimana Abu Talib, walaupun dalam hati dia yakin anak saudara dia Nabi Muhammad adalah seorang yang benar, seorang yang al-amin, dan dia yakin agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar, sentiasa semuanya mengajak kepada kebaikan. Dia cukup yakin. Tapi setiap hari didakwah oleh Rasulullah, sehingga akhir hayatnya dia tetap tak beriman. Kenapa? Aku tak nak bila aku mati orang akan mencela aku. Cucu, cicit aku akan mencela aku. Apa dia? Aku telah menukar agama nenek moyang. Nak jaga kedudukan, nak jaga nama, dia sanggup kekal dalam kufur. Jadi perangai manusia suka ikut mak bapak dia, sama ada betul ataupun tak betul. Tapi orang beriman dia tak ikut mak bapak dia. Dia akan ikut Allah dan Rasul. Walaupun 50 tahun dia beramal, tapi bila dia dapati tak sama dengan sunnah Rasulullah, orang beriman bersedia menukarnya bila-bila masa. Sami'na, kita pun baca, wa qalu sami'na wa ata'na. Kita bacakan bila tu? Siapa tak tahu? Pasal apa orang Melayu hafal tu? Sami'na dia boleh sambung, wa ata'na. Kalau saya kata kun, dia boleh sambung, fayakun. Kalau saya kata qalu, dia boleh sambung. Apa dia? Inna lillah. Apa makna qalu sami'na wa ata'na? Orang beriman bila dengar je daripada Allah, bila dengar je daripada Rasulullah, bukan setakat dia dengar, ada satu lagi, wa ata'na. Terus kami taat, terus kami patuh. Bila ambil masa nak patuh, itu bukan orang beriman. Itu apa tu? Tuhan juga sebut sifat-sifat orang munafik. Wa qalu sami'na wa asayna. Mereka dengar juga, tapi selepas tu wa asayna, kami tak ikut. Boleh? Jadi dua keadaan je. Sama ada kamu beriman, bila dengar terus ikut, terus ubah. Ataupun kalau kamu tak dengar, kamu bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian hadis yang lain tentang kelebihan surah Kahfi. Ada banyak hadis pasal kelebihan surah Kahfi. Banyak hadis. Hadisnya sahih. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana rajulun yaqra'u surat al-Kahfi wa ila janibihi hisanun marbutun bi shatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu wa tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru falamma asbaha ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik lahu faqala tilka as-sakinatu tanazzalat bil Quran muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, adalah seorang lelaki yaqra'u surat al-Kahfi. Bara' bin Azib bagi tahu ada seorang lelaki membaca surah al-Kahfi. Dan sebelah dia hisan, ada seekor kuda, marbutun yang terikat, yang diikat dengan tali. Fataghashathu sahabatun. Bila dia baca surah Kahfi, maka awan datang meneduhinya. Bahkan faja'alat tadnu wa tadnu. Awan itu semakin dekat, semakin dekat. Kepada siapa ni? Lelaki yang membaca surah Al-Kahfi. Jadi bila besok dia datang, lelaki ni datang jumpa Rasulullah dan bertanya, kenapa jadi macam tu? Bila aku baca surah Al-Kahfi, awan tu datang meneduhi aku dan datang semakin dekat, seolah sedang menuju pada aku. Maka kata Rasulullah, tilka sakinah, itulah sakinah, ketenangan, tanazzalat bil Quran, yang turun bersama dengan Al-Quran. Jadi maksudnya siapa baca surah Al-Kahfi dia akan dapat ketenangan.
Sebenarnya satu Al-Quran lah memberi ketenangan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Satu Quran tu memang syifa, memang rahmat. Tapi kelebihan surah Al-Kahfi lebih lagi. Sakinah. Boleh. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau serabut ke, bacalah surah Al-Kahfi. Kalau rasa panjang, lagi hilang serabut. Ke lagi serabut. Kalau lagi serabut tu, dia ada masalah dengan Al-Quran. Sebab itulah Nabi ajar kita dalam satu hadis yang sahih, tidak ada seorang pun yang ditimpa kesedihan, kegelisahan, kemudian dia baca doa ni, maka pasti Allah akan hilangkan kesedihan, kegelisahan dengan kegembiraan. Hadis sahih. Doa apa ni? Doa apa? Siapa pernah baca doa ni? Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata tidak ada seorang pun ditimpa kegelisahan, kesedihan, kemudian dia baca doa ni, maka Allah hilangkan kesedihannya, kegelisahannya, dan Allah tukar dengan kegembiraan. Agak-agak doa apa? Kalau siapa pernah baca, dia tahu. Boleh tolong-tolong sebut. Kok nak betul ke? Oh, Ustaz tak ingat, banyak sangat doa saya baca. Yang mana satu? Allahumma inni abduka. Ingat? Panjang sikit. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika. Nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uka. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Itu semua tawassul, puji Allah apa semua. Baru kita minta. Baru ni doa ni. Apa dia doa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, engkau jadilah Quran ni rabi'a qalbi. Apa makna rabi'? Rabi' ni penyejuk. Qalbi, hati. Tengok. Nabi kata tak ada siapa yang sedih, gelisah, baca doa ni, Allah hilangkan kegelisahannya. Tapi dia minta apa? Dia bukan minta hilang kegelisahan. Dia minta jadilah Quran sebagai rabi'a qalbi. Kita, apa dia yang menyejukkan hati kita selama kita hidup? Kalau tengok benda tu, rasa tenang je. Kalau dapat benda tu, rasa tenteram je jiwa. Orang kata apa? Jantung hati. Apa dia? Sepanjang hidup kita. Bila akhir bulan dapat gaji, tenang. Itu tenang sementara, seminggu hilang lah. Apa dia? Ke tak ada? Apa dia? Kalau dapat tu, ya Allah, rasa hilang serabut. Dan kalau boleh nak duduk bersama dengan dia. Tak nak berpisah. Ke tak ada? Semua tak ada ni. Tak ada jantung hati ke, penyejuk hati ke. Tak ada, bahaya tu. Sebab itulah yang paling-paling menyejukkan hati orang yang beriman ialah Al-Quran. Sebab tu Nabi kata, siapa baca doa ni, dia akan tenang. Apa maksud dia? Minta supaya Quran tu betul-betul jadi rabi'a qalbi, penyejuk hati aku. Bila aku serabut baca Quran, rasa tenang je, hilang masalah. Dan rasa seronok je baca Quran. Lepas baca, rasa nak faham je maksud dia. Lepas faham, rasa nak buat je segera. Dan kalau tak baca satu hari, dia rasa gelisah aja. Sebab itulah rabi'a qalbi, penyejuk hati. Sebab itulah Nabi sama ada Nabi baca Al-Quran ataupun Nabi suka mendengar sahabat membaca Al-Quran.
Bila dia minta Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, Abdullah berkata, Quran diturunkan kepada engkau. Engkau lebih mahir daripada aku. Engkau lebih menghayati daripada aku. Alangkah baiknya kalau engkau yang baca, aku yang mendengar. Maka kata Rasulullah, uhibbu an asma'a al-Quran min ghairi. Aku suka mendengar Al-Quran daripada orang lain. Kenapa? Sebab Quran tu adalah rabi'a qalbi Rasulullah. Buah apa dia? Jantung hati Rasulullah. Kalau tak baca Quran satu hari, ada masalah. Boleh? Jadi bacalah doa ni. Tama-tama ketika sujud. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Quran ini sebagai buah hatiku, sebagai penyejuk hatiku, penenang jiwaku. Kemudian, wa nura sadri. Jadilah Quran sebagai cahaya dalam hatiku. Bila kita duduk dalam gelap, kita gelisah, takut, meraba-raba. Tapi bila Quran duduk dalam hati kita, rasa lapang je dunia. Ada masalah pun kita hadapi dengan tenang je. Sebab apa? Kita seolah berada dalam cahaya. Bila tu? Bila Quran ada dekat dengan kita. Wajala'a huzni. Dan jadilah Quran sebagai penghilang kesedihanku. Wazahaba hammi. Dan jadilah juga Quran sebagai penghapus kedukacitaanku. Itu je dia minta. Maknanya, kalau betul nak hilang sedih, dia tidak ada jalan pintas. Tidak ada cara yang kedua. Melainkan satu je. Iaitu, bacalah Quran. Tadabburlah Al-Quran. Dekatlah diri dengan Al-Quran. Hilang segala masalah, insyaAllah. Dan percayalah, semua masalah kita ni, yang semakin menimpa-nimpa ni, sebenarnya, satu sebab je. Jauh daripada Quran. Jauh daripada Quran. Kalau baca pun setakat di bibir je. Tak masuk kat sini. Tak faham. Tak rasa apa-apa. Kita dah cari duit nak selesai masalah. Dapat duit banyak. Tak selesai juga. Kan? Tak ada isteri. Nak selesai masalah. Dapat isteri. Bertambah masalah. Nak kahwin lagi. Kan? Tak ada anak. Rasa sunyi dah. Bila dapat anak, serabut juga. Jadi semuanya tak akan menyelesaikan masalah selagi mana manusia jauh daripada Al-Quran. Maka bacalah doa agung ni. Ulama mengatakan ini adalah doa agung. Bila baca tu, hilang kesedihan, hilang segala masalah. Tapi bukan setakat baca doa, usahalah supaya kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Okey? Boleh? Kemudian, hadis yang satu lagi tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati. Ini khusus pada hari Jumaat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan mencahayakannya, memberi cahaya kepadanya di antara dua Jumaat. Jumaat ini dengan Jumaat akan datang. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Cuma sebahagian ulama hadis mempertikaikan hadis ni. Saya baca daripada Syekh Abu Isa Al-Huwaini, seorang ulama hadis di Mesir. Dia kata hadis ni hadis dhaif. Sedangkan Syekh Albani mensahihkan hadis ni. Dan Syekh Albani adalah guru dia. Dan ramai juga hadis, ulama hadis mengatakan hadis tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat adalah hadis yang dhaif. Tapi sebahagian juga ulama mengatakan sahih. Antaranya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin mengatakan hadis sahih. Jadi kalau siapa nak mengatakan hadis ini dhaif, ambil yang sahih. Apa dia? Yang sahih, baca bila-bila masa. Baca hari Ahad pun boleh, Jumaat pun boleh, Isnin pun boleh. Kalau dia kata yang hari Jumaat tu dhaif. Tapi kalau dia nak baca hari Jumaat pun tak salah. Sebab apa? Sebab kebetulan hari itu saja dia yang free. Bila? Malam Jumaat. Jadi tukar daripada baca surah Yasin, bacalah surah Al-Kahfi. Boleh? Sempat habis ke Ustaz sebelum Isya? Kalau nak memang sempat. Kalau tak nak, sebulan pun tak sempat. Boleh? Sempat. Dia setengah jam lebih je. Boleh? Boleh ke?
Bila sebut hari Jumaat, dia ada berapa jam? Bila sebut hari Jumaat, dia ada berapa jam? 24 jam lah. Bila bermula? Selepas maghrib hari Khamis. Dan bila berakhir? Selepas asar ke sebelum maghrib hari Jumaat? Sebelum maghrib. Kalau lepas asar tak cukup 24 jam. Kan? Jadi boleh tak kita pecah-pecahkan? Start daripada lepas subuh 10 ayat. Lepas tu lepas Jumaat 20 ayat. Lepas asar 10 ayat. Sebelum nak habis tu habiskan 10 ayat. Boleh? Boleh? Bagi mazhab yang tak cukup masa lah. Dia kalau makan dia tak pecah macam tu kan. Makan tengah hari boleh tak pecah sikit-sikit? Lepas sejam makan sikit lagi. Lepas sejam makan sikit lagi. Boleh? Mana boleh ustaz? Perut lapar. Quran tak boleh pecah. Makan boleh Sebenarnya kalau kita dah seronok dengan Quran, sekejap je baca. Apatah lagi kita baca dalam keadaan kita faham, setengah jam tu tak terasa. Betul? Kalau kita dah hayati, dah seronok, dah rasa lazat tu, tengok-tengok habis. Kita akan alami keadaan seperti itu. Satu masa bila kita dah seronok baca Quran, kita habis satu juzuk tak tersedar. Satu juzuk ni 20 muka surat. Contoh kalau kita baca Al-Quran bulan Ramadan kan, kita pergi intikah, kita baca satu juzuk tak sedar, dah habis satu juzuk. Itu kita baca dalam keadaan kita cinta, kita seronok dan kita hayati, tak sedar. Tapi baca dalam keadaan kita tak cinta pada Al-Quran, tak hayati, bukan surah Kahfi, bukan satu juzuk, 2 ayat pun rasa kena satu ayat surah Baqarah yang satu muka surat tu. Bunyi satu ayat je, dia bagi 3 kan? Sebab apa? Ada masalah kat sini. Tak ada cinta. Boleh? InsyaAllah. Jadi ilmu, Nabi ajar kita setiap pagi bacalah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Sekarang kita dah belajar kelebihan surah Kahfi. Kalau kita tak amalkan, ilmu itu sia-sia. Bahkan ilmu itu akan menjadi hujah ke atas kita. Dia akan mendakwa kita balik. Kamu belajar aku, kamu dah tahu, tapi kamu tak amalkan. Boleh? InsyaAllah. Jadi tak boleh nak amal dah hari ni. Sebab hari ni dah habis hari Jumaat kan? Sepatut kelas ni buat semalam. Jadi kena tunggu. Tak payah tunggu. Kita ambil yang sahih tu, iaitu boleh baca bila-bila masa. Nak baca besok boleh, lusa pun boleh. InsyaAllah. Okey. Kita masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Dengar ke? Dengar? Dengar? Tak dengar? Siapa yang... Oh, tak ada. Dia Okey. Surah Al-Kahfi bermula dengan Alhamdulillah. Tak ada? Oh, tak ada. Oh, kena pegang. Okey. Surah Al-Kahfi bermula dengan Alhamdulillah. Tahu tak? Dalam Al-Quran ada berapa bilangan surah?
Ada berapa semua? Ada berapa? Apa dia? Kuat sikit. 114. Okey, daripada 114, berapa surah yang bermula dengan Alhamdulillah? Mana ayat pertama dia? Alhamdulillah. Berapa? Tak tahu. 4 surah, ha? 4 surah. Surah pertama? Jangan tak tahu. Al-Fatihah. Surah yang kedua? Al-An'am. Surah yang ketiga? Al-Kahfi. Surah yang keempat? As-Saba. Sebenarnya bukan 4, 5. Saya tak termasuk Fatihah. Yang kelima, Fatir. 5 surah ni semuanya bermula dengan Alhamdulillah. Dan dalam 5 ni, Fatihah, Al-An'am, As-Saba, Fatir, semuanya menceritakan tentang segala puji bagi Allah yang telah khalaqas samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Adapun Al-Kahfi berlainan. Alhamdulillah bukan khalaqas samawati wal ard, bukan fatiras samawati wal ard, tetapi allazi anzala ala abdihi al-kitab. Cerita pasal kitab. Nampak? Yang 4 ni cerita pasal ciptaan langit dan bumi. Okey. Alhamdu, segala pujian. Lillah. Li ni lebih tepat milik. Dua perkataan. Pertama sekali, perkataan Alhamdu tu pujian. Bila sebut pujian, menunjukkan apa? Di sebalik pujian tu menunjukkan apa? Sebalik pujian ada, pasti ada nikmat. Kalau tak ada nikmat, orang tak puji. Betul tak? Jadi sebalik perkataan Alhamdu menggambarkan di sana terlalu banyak nikmat-nikmat Allah. Sebab tu ada pujian. Boleh? Dan nikmat Allah banyak tak? Banyak. Jadi Allah mengatakan segala puji. Nikmat kesihatan, nikmat Allah ciptakan kita, nikmat Allah ciptakan Rabbul Alamin, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan siang dan malam, Allah bagi nikmat anak, isteri, keluarga, harta dan sebagainya. Semua daripada Allah. Jadi segala pujian adalah lillah. Milik siapa segala puji ni? Milik Allah. Dia beza orang beriman dengan orang tak beriman apa dia? Beza ialah orang beriman, semua nikmat yang dia dapat, yakin sepenuhnya adalah daripada Allah. Dia tak terfikir pun ini adalah hasil usaha dia, hasil daripada kecerdikannya. Adapun orang tak beriman, dia yakin segala nikmat yang dia dapat adalah hasil usaha dia. Sebab tu dia tak puji Allah. Sebab tu dia rasa itu adalah hak dia, dan sebab itulah dia kedekut. Boleh? Jadi segala pujian adalah hanya milik Allah. Makna ayat ni Allah memuji diri sendiri. Allah memuji diri sendiri. Kenapa Allah puji diri sendiri? Kita boleh tak puji diri kita sendiri? Boleh ke tak? Tak boleh. Tapi biasa tak kita puji diri sendiri? Tahu? Cakap tak serupa bikin, tak boleh, tapi puji. Biasa tak kita puji kan? Kadang-kadang kita kata apa? Dulu saya solat kat rumah, sekarang dah solat di masjid. Itu bukan puji diri sendiri. Dulu saya tak suka pergi kelas, sekarang dah Alhamdulillah. Itu puji diri sendiri. Sebelum dia puji Allah, dia puji diri sendiri. Jadi kita ni sebenarnya layak tak puji diri sendiri? Layak tak? Tak layak. Kenapa kita tak layak?
Kenapa kita tak layak puji diri sendiri? Sebab kita tak memiliki apa-apa pun, walaupun seorak rambut. Apa yang kita miliki? Gigi kita ni kita miliki tak? Cuba tengok pakcik-pakcik yang tua, ada gigi tak? Sampai satu masa dia jatuh. Kalau hak milik kita, kita boleh kawal. Walaupun aku umur 80, wahai gigi, jangan gugur. Sebab kamu milik aku. Betul tak? Seorak rambut pun bukan milik kita. Kadang-kadang dia nak gugur. Tak boleh kita nak sambung. Jadi kita tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa, kita langsung tak layak puji diri sendiri. Maka sebab tu Allah bagi tu awal-awal. Segala puji hanya milik Allah. Boleh? Dan Allah ni bukan dia nak puji diri sendiri. Nak dah bagi tahu. Allah nak bagi tahu. Kamu puji aku ke? Kamu tak puji ke? Aku tetap terpuji. Sebab apa? Aku cipta langit. Semua untuk kamu. Aku tak perlu apa-apa pun. Aku tak perlukan langit. Aku cipta matahari. Aku cipta bulan. Semua untuk kamu. Bukan untuk aku. Aku memang terpuji. Aku tak perlu pun, aku buat. Kita buat tak kebaikan pada orang? Kalau tak ada kebaikan tu, pulangan kepada kita. Kita buat tak? Buat ke tak? Buat tak baik pada orang kalau tak ada pulangan pada kita? Buat ke tak? Buat. Boleh bagi contoh? Ini bukan nak puji ni. Ini nak menjawab soalan. Boleh tak bagi contoh? Yang kita buat baik pada orang, tapi tak ada pulangan pada kita. Sedekah tak ada pulangan ke? Subhanallah. Kita bagi sedekah RM1, kita dapat berapa? 700. Perasan pula tak ada pulangan. Kalau Tuhan tak janjikan dapat 700 ni, ataupun tak dapat pahala, agak-agak kita bagi tak? Hampir. Yang janji 700 pun berkira ni. Betul tak? Lepas tu orang nak 500, kita bagi berapa? RM10. Yang dia masuk tabung masjid tu berapa ringgit? Padahal kita tahu dah RM1 dapat digandakan 700. Tapi kedekut tu, itu Tuhan janji ada pulangan. Nampak? Maknanya kita pun ada kepentingan. Tapi bila Tuhan bagi nikmat pada hamba-hamba dia, Allah ada kepentingan tak? Kita buat rumah sebab kita perlukan rumah. Betul tak? Sebab itulah bila rumah kita roboh, masalah besar bagi kita. Allah cipta langit. Allah perlu langit tak? Tak. Bila satu hari langit ni hancur, kurang tak kuasa Allah? Tak. Jadi segala puji hanya milik Allah. Satu. Yang kedua, bila kita kata segala puji hanya milik Allah, dia juga bermaksud Allah layak dipuji bila? Allah layak dipuji bila ni? Bila-bila masa. Tapi dari segi realitinya, betul tak kita puji Allah bila-bila masa? Betul tak? Bila kita keluar pergi kerja, jalan clear je. Keluar tak perkataan Alhamdulillah? Keluar kan? Okey, besok pula mula sekolah kan, jalan jam je. Keluar tak Alhamdulillah? Tengok tadi cakap bila-bila masa. Mana kita bukan puji Allah bila-bila masa. Tapi kita hanya puji Allah bila? Bila senang. Tapi kita kata segala puji milik Allah. Bila? Bila-bila masa Allah layak dipuji. Doktor bagi tahu awak ni sihat. Keluar tak perkataan Alhamdulillah? Lepas 3 bulan, cek sekali lagi darah. Doktor kata, yang dulu silap. Sebenarnya awak ada penyakit. Sebenarnya awak ada penyakit kencing manis, jantung. Keluar tak perkataan Alhamdulillah? Keluar. Yang bagi sihat siapa dia? Allah. Yang bagi sakit siapa dia? Allah juga. Tapi keluar tak? Masa Allah bagi sakit, keluar tak Alhamdulillah? Keluar. Cakap je lah, jawab je lah. Kenapa tak keluar? Siapa yang bagi sakit? Bukan orang yang sama, Tuhan yang sama. Yang bagi sihat, Allah juga. Yang bagi sakit, adakah bila Allah bagi sakit, Allah tak layak dipuji? Adakah Allah zalim pada kita? Tak. Tapi kenapa tak keluar Alhamdulillah? Fitrah.
Fitrah manusia ke fitrah orang yang tak beriman? Ha? Apa dia? Tak apalah, keluar alhamdulillah. Nabi ajar kita bila dapat nikmat alhamdulillah. Sambung. Bila dapat nikmat Nabi ajar alhamdulillah. Sambung. Tak habis juga. Allazi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Mulalah keluar panjang. Itu bangun tidur. Bila dapat nikmat, Nabi ajar kita baca doa ni. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya yang kita dapat tu, tatimmu, semakin lengkaplah segala yang baik. Okey, bila dapat musibah, Nabi ajar juga sama alhamdulillah. Mesti alhamdulillah. Cuma selepas tu apa dia? Dia pendek pun tak ingat juga. Ala kulli hal. Dua-dua daripada hadis sahih. Nampak tak? Jadi sebab tu saya kata, yang bila ada musibah kita tak sebut alhamdulillah, itu bukan kerana fitrah, tak. Ini fitrah ni. Orang beriman, dia yakin bila datang musibah pun daripada Allah. Bila datang daripada Allah pasti baik, pasti baik. Boleh? Ini ramai orang tak baca ni, betul tak? Betul? Yasin pun ramai tak baca. Ini masalah orang yang belajar sunnah. Dia tak suka bid'ah, dia hantar bid'ah. Awak baca tak doa ni? Tak. Dia marah pada bid'ah, tapi sunnah dia tak buat juga. Cuma dia tak tahlil je. Yang zikir-zikir Nabi yang lain, doa-doa pun dia tak baca juga. Itu penyakit itu, penyakit. Benci pada bid'ah, tapi tak suka juga pada sunnah. Kalau dia suka pada, dia hafal ni. Kehidupan kita setiap hari tak lari daripada dua je. Satu dapat nikmat, satu dapat musibah. Betul tak? Dua-dua benda ni pasti berlaku setiap hari. Kadang-kadang kita keluar hari itu jalan clear. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Besok pula jalan jam. Alhamdulillah ala kulli hal. Tenang hati. Boleh? Boleh? Boleh hafaz sekarang. Dan kalau tak hafaz sekarang, minggu depan saya test tak ingat lagi. Ustaz, boleh tak bagi semula doa tu? Okey? Sebab tu Allah mulakan ayat ni dengan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Bila tu? Semua keadaan. Ketika kamu dapat pada zahirnya nikmat, aku layak dipuji. Dan ketika kamu pada zahirnya dapat musibah, aku layak dipuji. Sebab apa? Kadang-kadang musibah tu baik tak untuk manusia? Baik. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan bagi pada manusia azab yang kecil, iaitu musibah kat dunia, sebelum azab yang besar di akhirat besok. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka kembali kepada Allah. Subhanallah. Mana musibah tu baik untuk manusia, tapi jarang diucap dia. Boleh? Okey. Kita pergi kenduri. Hari itu lauk sedap. Kan alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus salihat. Hari lain pula 3 kenduri, semua terlewat, semua terlepas. Keluar tak alhamdulillah? Keluar tak? Tak keluar kan? Jadi seolah tak dapat pergi kenduri, tak dapat makan tu bukan nikmat. Tak nikmat, mungkin ada kebaikan yang lain kita tak tahu. Okey? Kemudian Allah juga di sini kata ahli tafsir, Allah tak sebut, Allah tak kata ihmadullah ataupun ihmaduni, pujilah aku. Allah tak sebut. Kita tak jumpa ayat Quran Allah perintah hamba dia puji dia.
Yang ada ialah alhamdulillah. Allah puji diri sendiri. Kenapa? Bila Allah suruh hamba dia puji, makna Allah berhajat pada pujian. Satu. Yang kedua, bila Allah suruh hamba-hamba memuji dia, maka pujian itu akan berbeza berdasarkan nikmat yang manusia dapat. Betul tak? Kalau orang kaya puji Allah, mungkin berjela-jela. Kalau orang miskin puji Allah, mungkin pendek je. Sebab apa? Aku nikmat tak banyak. Tak, Tuhan kata, kamu wajib puji aku dengan satu perkataan je. Alhamdulillah. Tak perlu berjela-jela. Kamu kaya pun, perkataan pujian, alhamdulillah. Kamu miskin, kamu sakit pun, perkataan pujian, alhamdulillah. Sebab apa? Nikmat aku sebenarnya sama je. Kadang-kadang kamu sakit ni baik untuk kamu. Yang ni pula kaya baik untuk kamu. Boleh? Okey, di sini kenapa kita puji Allah? Alhamdulillah allazi yang anzala, telah menurunkan, ala, ke atas, abdihi, hambanya, Alkitab. Alkitab di sini maksud dia Al-Quran. Okey. Tengok, Allah kata, kenapa aku layak dipuji? Sebab aku menurunkan Alkitab. Dalam 4 surah ni, Al-Fatihah, Al-An'am, As-Saba, Fatir, mula dengan alhamdulillah juga. Tapi sebab dipuji lain. Sebab kita puji Allah pada? Sebab Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, sebab Allah ciptakan siang dan malam. Di sini pula Allah patut dipuji sebab dia turunkan kitab. Okey, apa kaitan kitab Al-Quran dengan ciptaan langit dan bumi? Apa kaitan dia? Dan dua-dua tu kita perlu memuji Allah. Apa dah? Kitab panduan hidup. Okey, langit dan bumi? Prasarana. Prasarana. Dua-dua tu saling kait-mengait dan saling memerlukan antara satu sama lain. Allah cipta kita, Allah cipta langit dan bumi, tapi tak ada Al-Quran. Apa jadi? Macam binatang. Ataupun Allah turunkan Al-Quran, tapi tak ada langit dan bumi. Tak boleh buat apa. Jadi dua-dua kita kena bersyukur dan memuji Allah. Sebab Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta kita. Dan selepas tu Allah tak biarkan kita jadi macam binatang. Allah turunkan panduan. Saya bagi contoh lah. Kalau ada mesin percetakan, harga dia 50 juta. Kita beli dan beli daripada Jepun. Alat mesin tu sangat susah untuk dijalankan. Kecuali pihak syarikat yang membuat mesin tu bagi taklimat cara-cara menggunakan. Dan dia nak bagi taklimat, kita kena jemput dia dan ada buku dia. Mesin tu harga 50 juta. Kalau kita dapat guna mesin tu dengan betul, keuntungannya 100,000 satu hari. Tapi oleh kerana tak ada, kita tak tahu cara mengguna, kita pun pakai akal kita. Apa jadi dengan mesin tu? 50 bukan setakat tak dapat keuntungan, modal pun hangus. Betul? Jadi taklimat daripada syarikat dan buku manual dia sama penting tak dengan mesin tu? Sama penting. Walaupun mungkin kita panggil syarikat tu mungkin kos dia 10,000 je, mesin dia 50 juta, tak sama penting. Kalau tanpa panduan daripada syarikat tu, mesin tu akan rosak, kita pun akan rugi. Sama juga bumi dan langit ni mesin. Kalau tak ada cara menguruskan bumi dan langit dengan betul, maka bukan setakat kita tak dapat keuntungan syurga, tapi diri kita pun akan hangus, dicampak dalam neraka. Sebab tu alhamdulillah, Allah bukan cipta kita saja langit dan bumi, tapi Allah bagi Alkitab, manual. Boleh? Maknanya nikmat yang paling besar dalam hidup kita pada
Sehingga Allah mulakan ayat ni, surah ni dengan Alhamdulillah. Makna apa? Tuhan nak bagi tahu nikmat yang terbesar dalam hidup kita ialah Al-Quran. Sebab tu yang doa saya ajar tadi, yang Nabi ajar pada kita, kita selalu minta supaya jadikan Quran tu Rabi'a Qalbi. Tapi sebenar realitinya, kebanyakan orang Islam tak rasa Quran tu adalah nikmat yang paling besar. Betul tak? Sebab itulah bila dia buat kenduri kesyukuran, adakah sebab dia faham Quran ataupun dapat naik pangkat? Bila dia buat kenduri kesyukuran? Bila naik pangkat, bila kahwin, bila naik rumah baru, bila office baru. Tapi Quran tak faham. Seolah rumah tu lebih besar daripada Al-Quran. Sebab tu saya baca satu sejarah. Umar bin Al-Khattab, dia khatam Al-Quran, khatam surah Al-Baqarah. Khatam ni maksud dia baca, dia tadabbur, dia amalkan 8 tahun. Lepas tu dia sembelih seekor unta. Terlalu seronok dapat faham dan amalkan surah Baqarah. Itu baru betul. Baru betul. Kita pernah tak buat kenduri sebab faham Al-Quran? Sembelih kambing. Sebab apa? Al-Mulk. Tak, dah amal ke tak? Tiap malam baca tak? Kalau dah amalkan, okey, minggu depan Haji Sur. Ubah sikit kelainan. Kenduri apa ni? Sebab faham Al-Quran. Orang kata biar betul. Sebab tu ayat ni mula dengan Alhamdulillah. Kenapa? Nikmat yang besar ni. Apa dia? Allah turunkan Alkitab. Jadi bila dapat Al-Quran, jangan rasa benda tu kecil je. Baca nak khatam, baca nak simpan. Jangan. Sebab dia nikmat yang sangat-sangat besar yang memandu manusia ke syurga. Boleh? Kemudian Allah kata turun kepada abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Kenapa Allah tak sebut ala rasuli? Sebut jawatan dia, Rasul, utusan Allah. Ataupun sebut nama ala Muhammad. Kenapa banyak Allah guna abdihi? Sama juga surah Isra kan? Subhanallazi asra bi abdihi. Dan dalam surah Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Hamba juga. Kenapa Allah guna gelarkan Muhammad hamba? Kedudukan manusia yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah ialah bila dia betul-betul bersifat hamba kepada Allah. Jadi Allah cukup bangga bila manusia betul-betul bersifat hamba dengan dia. Sehingga Allah gelarkan, inilah hamba-Ku yang sebenar. Boleh? Jadi, bila sifat hamba tu paling tinggi di sisi Allah, kita kena berusaha untuk betul-betul menjadi hamba. Boleh? Kita sekarang lah, kalau dapat pangkat datuk kan, orang bagi datuk. Kemudian Allah panggil pada kita, ya wahai hamba Allah. Okey tak? Semalam baru dapat Datuk Seri. Orang panggil, wahai hamba Allah. Okey tak? Tak okey. Padahal yang mana lebih tinggi pangkatnya? Hamba. Nampak tak? Balik haji pula, wahai hamba Allah. Awak tak tahu kalau saya baru balik haji? Panggillah haji. Ya Allah. Punyalah jahil. Dia lupa pangkat yang paling tinggi bukan haji, bukan Datuk Seri, tapi hamba. Boleh? Sebab tu doa yang Nabi ajar, minta Quran jadi Rabi'a Qalbi. Kita mengaku apa dia? Allahumma inni abduka. Aku ni hamba engkau. Bukan setakat aku hamba engkau. Ibnu abdika. Aku juga anak kepada hamba engkau. Makna bapa aku pun hamba engkau. Bukan setakat bapa aku hamba engkau. Ibnu amatika. Mak aku pun hamba engkau. Semua keturunan hamba. Sepatut kita bangga bila kita betul-betul bersifat hamba. Orang tak panggil datuk ke, tak panggil haji, tak ada nilai langsung di sisi Allah. Tapi yang patut kita risau ialah bila Allah tak iktiraf kita sebagai hamba. Boleh? Okey. Walam yaj'al. Dan apa sifat kitab tu? Walam yaj'al. Dan
tidak yaj'al, dia jadikan, lahu, baginya, iwaja, bengkok. Makna Tuhan nak beritahu sifat Al-Quran yang pertama. Apa dia? Allah tidak jadikan Quran tu ialah iwaja, bengkok. Apa makna bengkok? Tidak ada kekurangan, tidak ada percanggahan, tidak ada kelemahan, tidak ada kezaliman, tidak ada yang tertinggal, dan sesuai untuk sepanjang zaman dan sesuai untuk semua bangsa manusia. Betul tak? Sebab tu Al-Quran bila kita baca dengan zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang sesuai tak untuk kita amalkan, ya. Walaupun dunia dah berkembang, teknologi dah canggih, tapi Quran tetap sesuai sepanjang zaman. Untuk orang Cina boleh, untuk orang Jepun pun boleh. Tapi ada tak satu kitab yang ditulis oleh manusia dan kitab tu tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, boleh pakai bila-bila masa? Ada? Ada tak? Tak ada. Dulu masa sekolah kita belajar buku hantua. Sekarang ada lagi? Ada? Tak ada dah. Tak ada kan? Sebab apa? Semua tu adalah bukan cerita sebenar pun. Kena tipu. Satu Malaysia kena tipu. Cerita hantua sebenar tak ada pun. Kan? Jadi Al-Quran tidak ada iwajah. Kemudian Allah tegaskan lagi dengan perkataan yang qayyimah. Apa makna qayyimah? Lurus. Apa makna lurus? Apa makna lurus? Makna bila kita ikut Al-Quran, dia membawa kita ke jalan yang lurus, dan bila lurus dia pasti akan sampai destinasi. Tapi kalau kita tak ikut Al-Quran, kadang-kadang ikut Quran separuh, kadang-kadang ikut kata-kata manusia, dia tak lurus. Dia tak mungkin sampai pada destinasi. Sebab yang lurus saja yang akan sampai pada destinasi. Dan dia cepat sampai sebab dia lurus. Kemudian di sini, sebenar tak bengkok dengan lurus sama tak? Sama tak? Sama kan? Tak bengkok mana dia? Lurus. Lurus mana dia? Bukankah sama? Kalau sama, kenapa diulang? Itu dia panggil dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran banyak Allah sebut dia panggil apa ni kaedah. Contoh fala takhshawhum. Kemudian Tuhan kata wakhshawni. Dalam surah Al-Baqarah, maka jangan kamu takut pada manusia. Bila tak takut pada manusia, makna apa tu? Tuhan suruh takut pada siapa? Allah. Lepas tu Allah beritahu wakhshawni. Takutlah pada aku. Bukankah makna jangan takut manusia juga bermakna takut Allah? Dan takut Allah juga bermakna jangan takut manusia. Adakah ayat ni berulang? Sebenarnya tak berulang. Dia kaedah dia, Allah nak beritahu kalau kamu betul-betul nak takut pada Allah, syarat dia apa dia? Buang dulu rasa takut pada semua sekali. Buang dulu. Jangan takut manusia, jangan takut hantu, jangan takut masa depan, jangan takut azab kubur. Semua jangan takut. Dah buang semua, barulah kamu boleh betul-betul takut pada aku. Tapi dalam keadaan kamu takut pada hantu, takut pada rezeki, lepas tu dalam masa yang sama kamu nak takut pada Allah, mustahil, tak mungkin. Kita sebenar dalam hati kita takut pada Allah sahaja ke ada banyak yang kita takut? Banyak tak? Hantu takut tak? Hantu takut? Takut?
Makna kita tak mungkin takut pada Allah. Selagi ada rasa takut selain pada Allah, kita tak mungkin takut pada Allah. Sebab itulah solat kita tak khusyuk. Sebab itulah kadang-kadang kita solat lewat, tak rasa apa-apa. Betul? Tapi kalau pergi kat kubur, pukul 2 pagi, ada rasa apa-apa? Mana yang berdosa? Pergi kubur pukul 2 pagi, ataupun solat lambat? Yang mana berdosa? Tapi yang mana kita takut? Yang mana kita lari? Tengok. Sebab tu Tuhan kata, kalau betul nak takut pada aku, kena buang semua sekali. Dia menafikan dulu, barulah boleh. Sama juga di sini. Pertama, Tuhan nafikan dulu. Quran ni tidak ada bengkok. Tidak ada penyelewangan. Semua Tuhan nafikan. Dah bersih semua, baru Tuhan kata, dia lurus. Dia tak mungkin. Dalam bengkok tu, dia lurus. Tak mungkin. Semua kena buang kelemahan, kekurangan, kecacatan. Barulah kita boleh sifatkan dia adalah lurus. Dan bila kita baca, sini ada sin kecil. Kaedah mau baca Al-Quran, tak boleh berhenti, tak boleh sambung. Sin ni makna apa? Sin makna apa? Apa dia? Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Mana ada huruf sin? Tak, sin tu menunjukkan satu huruf yang ada maksud. Apa dia? Belajar tak tajwid? Belajar? Tak pernah itu? Saktah. Nasib ada guru tajwid. Saktah. Apa makna saktah? Berhenti sekejap. Kenapa kena berhenti? Kalau kita baca sambung, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Makna dia lari. Quran tu tidak bengkok dan tidak lurus. Faham tak? Kalau kita baca sambung. Sebab tu kena berhenti. Mentang-mentang dia nafas panjang, dia sambung sampai ayat 3 kan? Kena berhenti. Okey. Kemudian Allah bagi tahu. Jelas Quran diturunkan kepada Muhammad. Apa hikmah dia? Apa tujuan dia? Allah bagi itu terus. Li ni makna dia untuk. Quran diturunkan untuk. Yunzira. Untuk ia memberi peringatan. Peringatan apa dia? Bila sebut peringatan, benda yang tak baik lah. Ba'san. Ba'san apa dia? Azab. Syadida yang sangat pedih. Dari mana azab ni? Min ladunhu. Dari sisinya. Kenapa Allah sebut azab tu daripada Allah? Sebab Allah nak supaya kita bayangkan azab yang akan ditimpa pada kamu ni bukan azab macam azab manusia. Kita tengok tak apa yang Bashar al-Assad buat kat orang Syria? Tengok. Zalim. Sekarang satu tempat tu nama apa? Madaya, dia kepung. Ada hampir 40,000. Makanan tak benar masuk. Mati. Tunggu mati je lah. Buka tak internet, baca, tengoklah. Orang tua, budak-budak tunggu je mati. Sebab makanan tak dibenarkan masuk. Dikepung oleh tentera Assad. Kita tengok sedih. Tapi azab Allah lagi hebat. Dalam satu hadis, Nabi kata, api neraka Allah akan digandakan. Api yang kamu nyalakan adalah satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau manusia dibakar dengan api dunia, dah cukup. Terbakar tak? Hangus tak? Kalau dibakar dengan api dunia, dah terbakar hangus. Kereta pun boleh hangus. Nabi kata tak, digandakan lagi 69 kali ganda. Itu makna ba'san syadidah. Dari sisi Allah. Okey, boleh.
Jadi fungsi pertama Al-Quran, hikmah pertama Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk memberi peringatan. Peringatan tentang azab. Kepada siapa ni? Kepada orang-orang yang engkar perintah Allah. Kepada orang-orang yang kufur, yang syirik kepada Allah. Nampak tak? Ada tak dalam surah ni Allah beritahu Quran diturunkan liyaqra, untuk dibaca? Tak. Ada tak Allah sebut Quran diturunkan liyakhtam, untuk khatam? Ada? Tak ada. Ada tak Allah beritahu Quran diturunkan li tadarus? Tak ada. Ada tak Allah sebut di sini Al-Quran diturunkan liyahfaza, untuk dihafal? Tak ada. Tak ada. Nampak tak? Nampak tak amalan masyarakat kita dengan Quran lari jauh daripada tujuan Al-Quran diturunkan. Bila Quran diturunkan untuk memberi peringatan, kita kena faham tak? Kena faham tak? Iyalah. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak ingatkan orang dengan Al-Quran? Ingat azab dalam Quran. Ayat berapa ni? Saya pun tak tahu. Ada lah tu. Mana boleh? Kita kena faham ayat berapa, azab tentang apa dosa dia, apa kesalahan. Boleh tak? Jadi amat menyimpan jauh siapa baca Quran untuk dapat pahala. Amat menyimpan jauh orang baca Quran untuk khatam. Sebab Allah sebut secara jelas, liyunzira. Sebab itulah hari pertama Nabi baca Al-Quran pada orang Arab Mekah. Orang Arab Mekah faham tak? Faham tak? Faham. Sebab tu dia menentang habis-habisan. Sebab dia tahu maksud Al-Quran ialah untuk mengingatkan mereka, untuk menghalang mereka daripada kufur dan syirik pada Allah. Sebab tu dia perangi habis-habisan. Tapi sekarang kita baca Quran, tak ada siapa perangi pun. Betul? Tahu sebab apa? Sebab tak faham. Kalau kita baca Quran, kita faham, kita ingatkan, dah lama berubah masyarakat kita. Betul tak? Dah lama berubah. Kemudian wa yubashshira. Fungsi yang kedua Al-Quran, bukan setakat nak beri khabar yang menakutkan, tapi yubashshira, ia memberi berita gembira. Tapi berita gembira Allah sebut khas untuk orang tertentu, bukan untuk semua orang. Untuk siapa ni? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Apa tanda dia beriman? Apa tanda orang beriman tu beriman? Allazina ya'maluna as-salihat, iaitu orang-orang yang mereka beramal soleh. Kenapa Allah sebut beramal soleh? Sebab ramai mendakwa dia beriman tapi tidak ada bukti. Bukti beriman ialah mesti ada amal soleh. Kemudian amal soleh. Apa maksud amal soleh? Macam mana amal tu boleh jadi soleh? Adakah semua amal yang manusia kata baik boleh jadi amal soleh, diterima oleh Allah? Tak. Amal tu tak mungkin jadi soleh melainkan ada dua syarat. Pertama, betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti mutaba'atu sunnah. Wajib ikut sunnah. Jadi kalau dia ikhlas tapi tak sama dengan Nabi, bukan amal soleh. Sebab Nabi sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan bukan daripada urusan kami, maka dia tertolak. Kemudian ikhlas. Kadang-kadang amalan dah ikut sunnah Nabi tapi tak ikhlas. Sedangkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi amal tu tak mungkin jadi soleh melainkan ada dua syarat. Okey? Sebab itulah harga yang paling mahal yang perlu kita bayar untuk mendapat syurga ialah amal soleh. Kalau setakat mendakwa beriman, tak. Okey, apa berita gembira untuk orang beriman ni? Apa berita gembira?
Bila dia beriman, yakin pada Allah dan terbukti dengan amal soleh, apa berita gembira? Anna lahum, sesungguhnya lahum, milik mereka, ajran. Ajran dia terjemah pahala, tapi dalam bahasa Arab ajran ni asal-asalnya ialah upah. Kalau kita pergi negara Arab, saya tak tahu sekarang ada lagi tak. Kalau kita naik taksi, dia tulis kat atas tu sayyarah ujrah. Makna apa? Kereta sewa. Ujrah tu ajrah lah, kereta upah. Kalau naik kena bayar. Boleh? Okey. Kenapa Allah guna pahala dengan perkataan upah? Dia ada satu lagi perkataan pahala dalam Al-Quran. Apa dia? Sawabun. Kan? Biasa jumpa tak? Sawabun. Kadang-kadang Allah guna sawabun. Sawabun pula makna dia, asal makna dia kembali. Mana Allah nak bagi tahu, bila kamu buat apa saja kebaikan, maka kebaikan tu kembali pada kamu. Yang upah ni pula, kenapa Allah guna perkataan upah? Sebab Allah tahu manusia ni, dia tak akan buat kecuali apabila dia yakin dapat upah. Betul tak? Kalau sukarela tu sekali boleh lagi, tapi kalau kali kedua, macam saya jemput semua ni buat gotong royong cuci masjid minggu depan, datang. Kemudian tiap-tiap minggu datang tak gotong royong? Tiap-tiap hari datang tak? Tapi kalau saya kata, ustaz pun tak datang. Kalau saya kata surau ni akan buat gotong royong, tapi setiap itu akan diberi upah 1 jam RM50. Datang tak? Sekali seminggu. Dia tanya pula, boleh tak ustaz buat tiap-tiap hari? Punyalah nak duit kan. Maka sebab tu Allah guna ajra. Faham tak? Tapi ramai tak faham ni upah. Upah manusia kita nak 100 sejam, 200 sejam. Kita berlomba, kita berebut. Tapi sama tak upah manusia dengan upah Tuhan? Sama tak? Sama tak? Tak sama. Upah Allah kekal abadi. Upah Allah tak pernah dilihat oleh manusia, tak pernah didengar oleh telinga. Dan nikmatnya berkekalan. Tak sama. Kalau upah manusia yang sementara, yang sedikit, kita berlomba bagi tiap-tiap hari bekerja untuk dapat upah manusia. Kenapa tak boleh datang ke masjid setiap hari 5 waktu untuk dapat upah Allah yang jauh lebih besar dan kekal? Kenapa tak boleh datang? Kenapa? Apa dia? Dia benda gaib, memang tak akan nampak. Pelik tak? Benda tak nampak, kita kata tak nampak. Memanglah dia tak nampak sebab gaib. Kenapa Allah bagi tak nampak? Kalau nampak apa jadi? Lepas solat je dapat 500. Lepas solat je dapat 500. Apa jadi? Semua tak pergi office lah datang masjid. Kemudian huru-hara dunia. Kemudian orang datang masjid pula bukan kerana Allah, tapi kerana duit. Jadi Allah nak uji, percaya tak pada Allah? Kalau percaya pada Allah yang tak nampak, percayalah pada janji dia yang juga tak nampak. Tapi ramai tak percaya. Betul? Sebab tu kalau orang percaya, Nabi kata apa? Kalau manusia tahu kebaikan, pergi salat berjemaah subuh dan isya, manusia akan merangkak. Kalau manusia yakin. Betul? Tapi merangkak pun tak, berjalan pun tak, berlari pun tak. Sebab apa? Sebab tak yakin. Ni. Kenapa kita tak yakin? Sebab ni, tak settle kat sini. Sebab tu Tuhan kata berita gembira untuk siapa ni? Orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang percaya pada Allah, yang percaya pada janji Allah. Orang macam ni dia akan pergi ke masjid. Kita tengok tak video orang buta
pergi ke masjid. Tengok. Dia siap pasang tali daripada rumah dia sampai ke masjid. Jadi dia tak perlu pada orang yang pimpin dia. Setiap kali nak pergi masjid, dia pegang tali je sampai ke masjid. 5 waktu. Dan ada dalam video orang yang cacat pergi ke masjid. Cacat, berjalan dengan lutut. Naik tangga, masjid naik tangga pula tu. Datang awal, duduk saf pertama. Nampak? Bila dia beriman, tak ada halangan. Dan ada satu video, di negara mana saya tak tahu. Orang buta, budak remaja lagi, dia pergi masjid dipimpin oleh anjing. Siapa tengok video tu? Tak tengok. Habis tengok video apa? Remaja pergi masjid, anjing pimpin dia. Subhanallah. Anjing tu terlatih. Tengok, kalau beriman, dia akan pergi. Walaupun buta, walaupun cacat, walaupun merangkak. Sebab tu Allah kata, berita gembira untuk orang yang beriman sahaja. Boleh? Boleh ke tak? Boleh apa? Datang masjid 5 waktu. Boleh? Apa dia? Nak uji? Tak nak bagi tu, takut riak. Dia bila ustaz tanya, jawab je lah. Masa ustaz tak nak tanya, bagi tahu pula. Itu yang riak tu. Masa ustaz tanya, tak nak bagi tahu, buat alasan riak. Sebab itulah saya nak bagi tahu solat sunat kan. Solat jemaah, solat fardu 5 waktu terbaik di masjid. Tapi bila solat sunat kat rumah pula. Kan pahala dia berapa? 25. Rajin pula dia buat kat masjid. Solat je kat masjid. Balik rumah langsung tak solat. Bahaya tu. Okey? Boleh ke tak? Praktiskan ayat ni. Ada berita gembira untuk orang beriman. Apa dia? Ajran. Upah. Saya tulis upah biar nampak sikit. Upah. Bunyi pahala ni biasa kan? Upah. Dan upah ni hasanah. Upah yang baik. Apa makna upah yang baik ni? Apa makna upah yang baik? Upah daripada Allah pasti baik. Tapi Allah sebut hasanah. Maksudnya ialah syurga. Dan syurga ni kita tahu kan, Nabi sebut apa? Tak pernah dilihat oleh mata. Yang kita duduk kerja, pergi kerja setiap hari, jalan jam pun pergi juga kan. Dah tua pun pergi lagi, sambung lagi kontrak. Tapi yang kita dapat pernah, biasa tak kita nampak? Orang lain pun nampak kan? Yang kita dapat, semua yang kita nampak, semua orang tahu. Tapi kita pergi juga tiap hari. Ya Allah nak tawarkan yang tak pernah terlintas di kepala, tak pernah dilihat oleh mata. Kenapa kita tak teringin tu? Dalam surah Yunus Allah sebut lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Okey, cuba terjemah. Lillazi, bagi orang-orang yang ahsanu, yang berbuat kebaikan. Ahsanu ni buat baik pada orang lah. Bagi orang ni, apa dia? Al-husna, kebaikan. Sama dengan ajaran hasanah. Makna dia syurga. Dan Allah tambah lagi waziyadah. Apa makna ziyadah? Tambahan. Husna, syurga. Ziyadah, tambahan. Apa maksud tambahan? Apa maksud? Kata ahli tafsir, tambahan ialah melihat wajah Allah. Nikmat yang paling besar, yang kemuncak dalam surga pada lihat wajah Allah. Betul tak? Nikmat yang paling besar dalam hidup kita bila dapat melihat muka kekasih. Betul? Kalau tak dapat tengok muka betul, tengok gambar pun okey. Betul kan? Contoh kita pergi nak tengok bakal isteri kita, pergilah rumah bapak dia. Bapak dia keluarkan makanan yang paling lazat kan. Perut pun lapar. Tapi kekasih kita tak keluar.
kita selera tak nak makan? Selera tak? Makanan dah lazat, perut lapar. Kita pun tanya, mana? Kan? Bila nampak muka dia, terlupa pula makan. Tengok je. Itu nikmat. Nikmat apa tu? Tengok muka kekasih. Sebab itulah syurga tu dah nikmat. Yang lebih besar ialah nampak muka Allah. Boleh? Ya Allah, berita gembira ni. Sebab tu Tuhan bahasa Arab yubashir. Yubashir ni daripada perkataan ni, basyarah, kulit. Apa kaitan kulit dengan gembira? Bila kita bagi berita gembira, yang nampak orang tu suka daripada mana? Dari mana kita nampak dia gembira? Nampak kan? Kita nampak orang tu gembira daripada muka kan? Muka dia, kulit muka dia berubah. Tengah-tengah masam je isteri kita. Balik-balik kita kata, Yang, ini tiket pergi ke Turki. Berubah tak muka dia? Berubah kan? Berubah. Kalau tak berubah, ada masalah. Mungkin ada masalah. Sebab apa? Dia biasa pergi Turki. Faham tak? Jadi orang beriman, bila dengar berita ni, pasti gembira. Pasti gembira. Kalau dengar cerita dalam syurga, nikmat-nikmat sungai dalam syurga, arak, bidadari, buat tak tahu je. Makna apa tu? Makna apa? Dia tak beriman. Sebab berita gembira khas untuk orang beriman. Kalau tak gembira, tak beriman. Kan? Boleh? Yang lagi teruk apa dah? Cerita pasal sungai-sungai di syurga, pakaian daripada sutra, kemudian buah-buahan pula apa dah? Kutufu hadaniyah. Buah tu, kita tak payah bangun, tak payah bergerak. Buah Julai itu datang je. Kalau kita duduk, dia semakin rendah. Kalau kita berdiri, Julai itu datang dalam keadaan kedudukan kita. Tak payah buat apa-apa. Bila baca ayat tu, dia tertidur. Mana dia bukan beriman lah tu. Bukan beriman. Tak faham. Tak beriman lah tu. Orang beriman kena faham Al-Quran. Mana boleh tengok drama faham? Faham? Sebab tu tak tertidur. Tengok drama, dia boleh pastikan dia faham. Bila baca Quran daripada Tuhan, dah 10 tahun, okey je tak faham. Mana boleh? Mana tak boleh. Jangan biarkan tak faham. Okey. Saya habiskan sebab ini pasal nikmat syurga. Boleh? Gembira ke tak? Kalau tak gembira nak berhenti. Makisina. Mereka kekal. Tengok berita gembira ni. Dahlah duduk dalam nikmat syurga, tak payah bekerja, tak payah fikir apa-apa. Semua sedia dengan pelayan, dengan makanan. Fikir je, teringat je. Semua ada. Tambah satu lagi apa dah? Kekal. Fihi, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Berapa tahun? Berapa tahun? Ni kita tak terasa ni. Sebut abadah kita tak terasa. Cuba bayangkan. Saya bagi pada Haji Zul satu tanah, satu banglo. Dia tak payah bekerja, semua saya tanggung. Duduklah kat situ 1000 tahun. Seronok tak? Ataupun saya kata 1 juta tahun. Duduklah kat situ. Seronok tak? Seronok. Tapi yang dalam syurga bukan 1 juta tahun, bukan 1000 juta tahun. Tapi tidak ada penghujung. Perkataan abadah tu satu nikmat kalau kita fahamlah. Ya Allah, tak payah buat apa, tak payah solat, tak payah kerja, tak payah fikir, tak payah apa. Makan je, seronok je. Bila ni? Dan tak payah fikir sakit, demam ke, mati, tua, tak ada langsung. Abadah. Boleh? Jadi berita ni untuk orang beriman je. Okey? Boleh tak? Boleh tak semua janji? Lepas ni datang Jumaat di masjid 5 waktu. Kalau nak ni lah. Makisina abadah. Dia 2 tempat je. Kalau tak syurga, neraka. Kan ada tempat ketiga. Sabarlah kalau masjid tu jauh ke, sabarlah. Sebab sekejap je. Sebab itulah bila Abdullah bin Umi Maktum, dia buta, dia minta izin Rasulullah untuk solat di rumah kan. Sebab buta, tak ada orang pandu dia, jalan pula gelap.
Nabi kata, kamu dengar azan tak? Kalau dengar, pergi. Adakah Nabi nak menyusahkan si buta ni? Tak. Sebab Nabi memikirkan nasib dia di akhirat besok. Kamu buta, kamu susah, pergilah sekejap-sekejap je. 10 tahun lepas ni kamu matilah. Tapi kalau kamu menderita dalam kubur, bukan 10 tahun. Mungkin 1000 tahun. Di padang mahsyar 50,000 tahun. Kemudian titian sirat dan masuk neraka pula. Lagi lama menderita. Sabarlah sekejap. Sabarlah. Okey? Boleh ha? Cukup. Ayat 4 kita sambung. Ada soalan? Oh, lewat kan? 9.30. Tak apa kan? Sebab biasa tengok TV sampai pukul berapa? 10 pagi. Okey lah. Ini tadabbur 9.30 okey lagi kan? Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.